Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam madani. Kami Cikgu Johana, Cikgu Toibah, Cikgu Muhammad Asri, Cikgu Muhammad Fauzi dan Cikgu Syahadah akan membentangkan satu amalan baik dalam pengurusan kokurikulum sekolah bernama Inolen, iaitu inovasi lorong bowling sekolah berkos rendah. Inovasi ini bertujuan memperkenalkan sukan bowling secara kreatif di persekitaran sekolah tanpa memerlukan kos tinggi atau fasiliti khas. Melalui penggunaan bahan terpakai seperti botol Clorox, pasir dan lorong kaki 5 bersimen, murid dapat menikmati pengalaman sukan rekreasi moden secara selamat, menyeronokkan dan menjimatkan. Inolen dibina kerana beberapa masalah seperti tiada kemudahan sukan bowling di sekolah. Kos menyewa gelanggang bowling adalah tinggi dan membataskan penyertaan murid. Murid luar bandar kurang pendedahan dan pengalaman terhadap sukan ini. Sukar melatih murid secara konsisten tanpa prasarana asas. Objektif Inolen ialah memberi peluang kepada murid luar bandar merasai pengalaman bersukan bowling secara aktif dan menyeronokkan. Meningkatkan kemahiran, keyakinan dan penglibatan murid dalam kejohanan bowling peringkat daerah. Baiklah, berikut ialah bahan yang kita gunakan untuk projek Inolen. Lantai simen di kaki 5 sepanjang 60 kaki. Botol Clorox terpakai diisi pasir sebagai pin. Bola bowling sumbangan terpakai. Guni berisi pasir sebagai penampan keselamatan. Kayu penghadang untuk sekeliling dan tikar getah. Manakala untuk cara buat pula, sanang mudah. Ukuran standard lorong 60 kaki ditanda. Nombor lorong dan petak pin disusun seperti gelanggang sebenar. Guni pasir disusun sebagai penampan di hujung lorong. Kemudian, Inolen boleh digunakan oleh murid. Murid boleh membuat latihan bowling hanya di sekolah sahaja. Latihan berjadual, latihan teknik dan peraturan sebenar bowling. Digunakan untuk sesi kokurikulum dan persediaan kejohanan. Seterusnya, apa yang menyeronokkan bagi kami sekolah bandar ialah apabila bercerita tentang kos. Kami hanya menggunakan RM270 sahaja untuk pasir, cat dan tikar getah. Selainnya adalah recycle. Dari segi pencapaian dan hasil dari Inolen ini, kami sangat bangga kerana dari awalnya tiada penyertaan bowling, kini pada tahun 2024 terdapat seramai 28 orang dan seramai 25 orang pada tahun 2025. Dalam tempoh ini terdapat 2 orang telah berada dalam ranking 20 tertinggi peserta sekolah rendah dalam Majlis Sukan-Sukan Daerah Batu Pahat. Kebaikan yang diperolehi dari projek Inolen ini ialah meningkatkan penglibatan murid luar bandar dalam sukan elit, menggalakkan kesamarataan peluang kepada semua murid, meningkatkan daya saing sekolah dalam kokurikulum, menjadi contoh inovasi berimpak rendah kos, tinggi manfaat. Baiklah, untuk penambahbaikan akan datang pula, kami akan memperkemas permukaan lorong untuk geseran minima dan kami akan menambah pin bowling sebenar sebagai perbandingan latihan. Mewujudkan zon markah dan sistem pertandingan dalaman. Manakala kaitan projek ini dengan Sustainable Development Goals Indicators Malaysia berkaitan dengan SDG 3, iaitu kesihatan baik dan kesejahteraan. Projek ini menyumbang kepada gaya hidup sihat dalam kalangan murid dengan menggalakkan aktiviti fizikal melalui sukan bowling yang menyeronokkan dan selamat. Dan SDG 4, pendidikan berkualiti. Memberi akses pendidikan yang inklusif dan menyeluruh dengan memperkenalkan elemen pembelajaran luar bilik darjah melalui sukan serta memupuk kemahiran sosial dan emosi. Akhir sekali, sebagai kesimpulannya, projek inovasi Inolen membuktikan bahawa kekangan kewangan dan lokasi bukan penghalang untuk menyediakan peluang sukan yang menyeronokkan dan bermanfaat kepada murid luar bandar. Melalui pendekatan kreatif dan berimpak tinggi ini, SK Seripaya berjaya memperkasa murid dengan pengalaman baru, menyokong gaya hidup sihat serta memupuk semangat inklusif dan inovatif sejajar dengan matlamat pembangunan mampan SDG. Sekian, terima kasih.